Zikir dalam hati pun boleh. Dia zikir, dia boleh zikir dengan hati, zikir dengan lisan kita kan. Jadi tapi untuk praktis zikir dengan hati tu, dia tak boleh terus dengan hati sebab hati tu dia dah level dia tinggi. Jadi kita mulakan dulu macam saya kan, yang baru-baru start nak belajar ni, kita mula dulu dengan zikir dengan lisan kita. Biar telinga kita dengar, biar lidah kita bergerak, supaya mendidik hati kita, supaya nanti kita ni pergilah mana pun hati ni tetap berdegup untuk berzikir. Dia dah biasa dah. Allah, Allah, Allah. Kan drive kereta pun Allah, Allah, Allah. Kan even kita bercakap dengan orang pun automatically kita punya hati kita akan berzikir. Dia adalah training. Zikir tu dia adalah training untuk kita train mengingati Allah. Train untuk kita ni nak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.